Okey gang, Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi dekat channel Abang Gero. Ini Abang Gero nak tengok SOM Husky 300 pada waktu malam. Tapi malam ni sejuk lah. Dia nampak tu. Memang sejuk lah malam ni. Berkabus. First kali kita nak tengok bahagian meter dia lah. Okey, motor ni dia pakai meter digital biasa saja. Tapi digital color lah, bukan digital biasa, digital color. Ni dia punya keyless punya switch. Okey, kalau kita on di sini dia dah ada lampu lah. Okey, nampak dia dah ada lampu. Warna dia biru-biru punya tu memang cantik lah. Alright. Okey, lepas tu kita tengok meter dia lepas kita on lah. Kita on dia punya meter. Ini meter dia pada waktu malam. Okey, ini dia punya kecerahan lah. First kita on tu memang dia cerah sikit. Ini adalah mood malam lah. Mood malam dia bagi background tu warna hitam. Jadi orang kata apa, tak silau lah kita punya mata tu. Okey, ini meter digital untuk SOM Husky 300. Jadi sekarang kita nak tengok lampu depan dengan lampu belakang pula. Di sini tak ada. Selalu kalau motor kebanyakan sekali sini ada lampu kan. Tapi yang ni tak ada. Ini pun tak ada. Okey, ini dia punya hazard. Okey, kita start dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang kita tengok bahagian lampu hadapan. Okey, ini adalah bahagian lampu hadapan. Kalau kita tengok betul-betul lampu dia lebih kurang macam bagi slowkan sikit dia punya. Okey, ini lampu bahagian hadapan lah. Daylight running dia macam ala-ala macam burung hantu macam tu lah, lebih kurang. Tapi nampak cantik lah, nampak nice lah. Okey, ini dia punya signal kiri kanan, hazard dia. Alright, sekarang kita tengok kat belakang pula. Lampu dia macam ni. Okey, ini adalah pandangan daripada belakang. Okey, ini bagi cerahkan sikit. Sekarang kita turn down sikit dia punya kecerahan. Okey, ini adalah pandangan lampu SOM Husky 300. Okey, kalau kita tengok sekarang kita nak tengok dia punya lampu pula. Dia punya lampu depan. Tahap mana dia punya terang lampu depan tu. Sekarang kita off dulu. Okey, kita akan on balik. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Okey, ini lampu biasa saja. Sekarang kita akan start dia. Okey, itu adalah kecerahan lampu hadapan. Sekarang kita try on kan lampu tinggi pula. Okey, ini adalah kecerahan lampu tinggi. Okey. Bawah, atas, bawah, atas. Bawah, atas, bawah, atas. Okey. Jadi itu adalah pandangan malam untuk SOM Husky 300. Abang kira suka lah lampu depan dia. Lampu depan dia nampak jahat lah. Okey, lampu depan dia memang nampak jahat gila. Okey, ini dah lampu dia. Jadi kalau hampa nak masuk loan motor ni, kat Abang Gero ada pun ada ready stock. Deposit paling rendah kita boleh buat RM0. Okey. Kalau buat cash RM23,888. Harga on road siap sekali insurans nombor 1. Deposit kosong buat 7 tahun bulan 409. Jadi hampa rasa macam mana? Nice ke tak nice untuk SOM Husky ni? Kalau hampa nak masuk loan, boleh isi jabet biru kat bawah tu. Apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.